Jangan harap KWSP ni boleh bayar dividen lebih dari 7%. So aku buat kajian sikit lah. Okay, dari tahun 2000 sampai masa 2025, dah 25 tahun sekali pun tak pernah sentuh 7. Isu dia untuk KWSP nak bagi dividen tinggi tak lepas sebab duit dia lah paling banyak dekat Malaysia. Ramai orang rasa kalau duit banyak ni senang buat duit kan? Rupanya tak. Duit banyak ni paling susah nak buat duit. KWSP anggaran ada duit 1.3 trilion ringgit. Okay, kebanyakan duit dia duduk dalam mana? Duduk dalam pasaran saham Malaysia. Dan pasaran bursa Malaysia baru 1.1 trilion. Duit dia 1.3, bursa Malaysia 1.1. Pas hebat KWSP ni tak mau keluar kan? Sebab nak tukar mandat pelaburan dia kena bawa pergi parlimen, nak gubal ni gubal tu dah lambat. Sebab ini depa kata duit ni adalah duit rakyat. So depa tak maulah ambil ni invest dekat luar. Kebanyakan depa fokus dalam Malaysia, tapi masalahnya saiz Malaysia pun kecil. So oversupply, duit banyak sangat. Tapi tak tahu nak buat kat mana. Dia kena balik kat kita, so pulangan tak banyak.